Aku memang mak seorang-seorang budak yang review barang ni. Ni aku dah keluar duit, aku dah beli. Kalau barang ni tak serupa apa yang kau cakap, aku memang siap. So ni lah dia pewangi kereta yang duk ramai sangat review tu. Nama dia Oh Solah. Aku beli flavor dia luxury. Orang cakap ini bau-bau macam kereta baru. Memandangkan ni pun memang kereta capuk. Kita try tengok betul ke tak kereta busuk ni boleh wangi kalau pakai benda lah ni. Aku memang kalau tak wangi memang siap lah seller tu. Kat sini dia tulis fragrance level 3 mild. Dia tengok. Jangan sampai aku ni kemarahan tu naik level 3 kejap lagi. So ni aku dah siap dah aluminium foil dia. Tengok dekat dalam tu. Dia jenis pakai span. Lepas tu kat situ dia dah letak dah wangian dia. Kita tengok padu ke tak padu kalau dah masuk dalam kereta ni. Kau tengoklah kereta aku ni. Dah sampai 2 dah kat situ. Baunya tak ada pun. Yang ni dia tak ada level untuk adjust buka besar ke kecil. Dia terus wangi macam tu je. Tapi betul lah. Aku bau kereta aku dah macam bau Mercedes lah sekarang. Memang bau luxury, kemewahan lah. Dia kata tutup pintu ni nak bau ni. Sekejap. Apa? Tak payah beli Mercedes lah. Kereta dah bau Mercedes lah kan. Ini barang orang tu review semua memang jujur punya cakap lah. Dia ada banyak lagi wangian tau. Dia ada level 3, level 4, level 5. Bergantung kepada kau lah. Kalau yang mana hidung tak kuat tu kan menyengat sangat bau pun tak ngam juga. So aku ambil yang level 3. Harga memang murah. Benda ni pun lama bertahan. Sampai 45 hari dia boleh mengekalkan wangian kat dalam kereta kau. So mana kau nak dapatkan minyak wangi yang baik ni? Dalam TikTok shop beg kuning aku tu. Mantap weh.